Tak ada siapa di sini yang tak ada masalah. Jangan cakap bahawa kita ni tak ada masalah. Allah Ta'ala sebut 4 cara menyelesaikan masalah. Pertama, sabar. Keduanya, salat. Ketiganya, sedekah. Keempat, balas kejahatan dengan kebaikan. Kita selalu bercakap, Ustaz, saya ada masalah anak, saya ada masalah suami, saya ada masalah jiran, saya ada masalah kereta. Kita selalu mengadu, kenapa Tuhan tak tolong saya? Kenapa Tuhan tak tolong saya? Jawapan dia mudah, hang tak sedekah. Cuba sekali lagi mereka ada tabung dalam masjid ni. Tuan-tuan niat, masuk duit dalam tu. Ya Allah, mak aku sakit ya Allah. Sebab tu orang kita di Malaysia ni bagus. Dia ambil daripada surah Ali Imran ayat 132, 133, 134. Ni bagus orang kita ni. Sebab kelebihan bersedekah Allah Ta'ala sebut dalam surah tu. Orang yang membelanjakan harta dia waktu dia senang, waktu dia susah, waktu dia gembira, waktu dia sedih. Itu sifat orang bertakwa. Sebab tu tuan-tuan, bersedekah ini sifat orang takwa. Waktu kita senang, sedekah. Anak naik pangkat, sedekah. Suami dapat kerja, sedekah. Isteri dapat naik pangkat, sedekah. Anak masuk universiti, anak dapat kerja, sedekah. Anak bertunang, sedekah. Makan, anak kahwin, buat kenduri. Bagus tak? Bagus. Orang yang suka, orang yang gembira, dia sedekah. Dia bagi makan, dia infak waktu dia senang. Tetapi sifat orang bertakwa yang disebut dalam Ali Imran 133 tadi juga tuan-tuan, bersedekah waktu susah, waktu sedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedekahlah.